Assalamualaikum semua kawan-kawan. Ini kita sembang santai kat belakang kedai tu. Memang di belakang kedai ni dia tempatnya remang-remang, gelap-gelap. Suasana pun macam apa yang ada dalam video ni lah. Okay, malam ni kita nak sembang pasal kes 10 tahun dulu. Bapa dia ni banyak menuntut ilmu dan ada saksi. Jadi benda ni dah terbeban selama 10 tahun dan perawatnya dulu pun Kak Yun yang merawat dan anak dia telefon balik pada Kak Yun macam mana nak mengatasi benda ni. Jadi kita terus tanya Kak Yun apa bendanya yang berlaku, apa yang mengacau mak dia, apa yang mengacau keluarga dia dan bapa dia, apa yang berlaku pada bapa dia sekarang. Okay, Kak Yun silakan. Ini jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Yun cakap kan. Saya benda ni bidang macam ni saya pun tak faham benda ni. Saya cuma orang perawat dia. Ya, masa 25 tahun saya perawat. Tapi 10 tahun yang lalu tu ada hamba Allah. Anak dia lelaki dengan mak dia datang rumah saya berubat. Sakit teruk lah. Rumah dia pun aku tengok masalah juga. Suatu masa alhamdulillah izin Allah, mak dia dengan anak lelaki tu alhamdulillah izin Allah dia baik. Tapi sekian bapak dia. Bapak dia tak ada, tapi jangan cerita bapak engkau tahu, kalau aku boleh skin jangan cerita bapak engkau. Ya boleh, bapak engkau boleh sihat. Oh bapak engkau ni boleh tahan. Masa hari itulah ilmu dia hebat, keturunan saka lah dia kata. Kalau saya pun tengok pun takut lah dengan bapak engkau ni. Yang penting inilah, yang penting mak kau sihat sudah. Ya, dan lepas tu masa 10 tahun dah tak jumpa saya balik. Alih-alih 10 tahun ni dia telefon dengan saya. Saya bertanya dengan dia lah, kau dapat nombor telefon dari mana? Dari kawan aku. Siapa namanya? Si Fulan. Okey. Lepas tu suruh masa dia bagi nombor telefon, kau telefon Kayun. Kayun ni aku pernah kenal Kayun ni, pernah saya jumpa dia kata. Orang pesulung lah dia kata. Jadi telefon saya. Telefon, Assalamualaikum, saya dari orang kamu tunjuk lah tempat saya akan tunjuk. Apa masalah? Boleh scan bapak aku tak? Tak masalah, tapi ni bulan puasa. Tapi aku cuma sikit je lah, kamu cerita panjang lah. Sikit, siapa namanya? Alhamdulillah bapak kau tak boleh jalan, ya lumpuh habis dia kata. Tapi boleh cakap lah, boleh dia kata. Sebab kali boleh ngatasi kau. Sekarang gini lah. Ni bulan puasa, saya tak boleh cerita banyak. Kau siap lain dulu lah, macam mana nanti agak masa mana aku doakan bapak kau sihat, panjang umur, itu sajalah. Tapi kalau agak tak settle macam dah lah soal. Juga kali lagi boleh tak masalah, tapi lepas raya. Itu saja. Tapi ni jangan sibuk-sibukkan benda ni, bahaya dia kau. Takkan ngatur aku pula benda ni. Yalah, itu Assalamualaikum. Dengan ni tak sama lah. Itu tadi penjelasan Kayun tentang saka-baka dan ilmu yang dituntut oleh bapa dia lah. Nampak benda ni simple 10 tahun dulu Kayun dah nasihatkan benda ni akan mendatangkan risiko pada keluarga, ahli keluarga dan pada badan tuan tu sendiri. Tapi biasalah cakap perawat ni siapa yang nak terima, sebab dia rasa benda tu boleh bagi dia kekuatan, boleh bagi dia keselamatan, boleh bagi dia kekayaan. Betul. Jadi nasihat kita ni memang tak laku. Tak laku, betul. Dia dah merembet sampai sakit fizikal dan merebak pada anak-anak keturunan, barulah benda ni nampak. Kita sebagai perawat pun pening sebenarnya nak mengatasi benda ni. Bukan perkara mudah. Lagi satu benda dah berdarah lagi. Sebab tu saya nasihatkan lah. Siapa-siapa pun yang nak ambil ilmu tu, pilih gurunya. Dan jika ada ulama ke, agamawan ke, atau ustaz ke yang bagi ilmu yang tidak Allah Ta'ala syaratkan, tolong jangan amalkan. Benda ini nanti akan mengundang saka. Walaupun yang digunakan ayat Allah Ta'ala, ataupun yang digunakan itu asma' Allah. Itu Allah Ta'ala sebut. Barang siapa yang menyalahgunakan asma' aku, besok dia akan menanggung risikonya. Dan dia akan bertanggungjawabkan. Jadi sahabat-sahabat, kawan-kawan yang ada kat dalam ni, hati-hati. Pegang Al-Quran tu betul-betul. Jangan ubah-ubah apa yang Allah gaib. Bila kita ubah, kita akan banyak membuka
pintu-pintu musyrik dan munafikan. Kau pastikan bila pintu ni terbuka, jin tu lah senang masuk. Sebab pintu dia kita sendiri buka. Nah, tapi ulama ustaz kadang-kadang dia tak perasan mana ni. Kadang-kadang kalau ustaz tu walaupun dia popular macam mana, kalau kita sekian belakang dia tu banyak tu sebenarnya. Dia tak nampak. Ada yang beli hantu raya pun dia tak perasan tu. Tapi sebabkan dia nak aura dia supaya dia popular, supaya bercakap dia semua laku, dia gunakan kaedah tu. Dia gunakan amalan macam tu. Itu kadang-kadang saya ni bebel dalam ni. Kadang-kadang saya cakap saya pun kasar. Sebab saya nak sadarkan agama orang ni supaya jangan sok sangat menyampaikan ilmu tanpa rujuk pada sanad yang betul. Ya, jadi hati-hatilah. Itu je lah. Mudah-mudahan kita selamat dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, fitnah kubur. Termasuk daripada berlaku permainan dunia tadi. Itu je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.